3 semayang yang Nabi dalam keadaan apapun, by hook or by crook, Nabi buat. Apa dia? Qabliyah subuh. Apa dia? Qabliyah zuhur. Apa dia? Witir. Kita baca hadis Nabi SAW cerita pasal semayang sunat. 3 semayang ni Nabi without fail, Nabi akan buat. Without fail, Nabi akan buat. Hatta ketika Nabi musafir, Nabi jamak dan kasarkan zuhur dan asar dia. Qabliyah zuhur Nabi buat. Nak habaq kata Nabi emphasize, Nabi tekankan pentingnya semayang tu. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur juga disebut sebagai sunat zawal. Ada sebahagian ulama dia bezakan, sunat zawal lain 2 rakaat, qabliyah subuh lain pula 2 rakaat. Tetapi sebahagian lagi di kalangan ulama hadis dia kata sunat zawal tu ialah qabliyah zuhur. Dia kata sama, semayang yang sama 2 nama.